5 cm per second. Okay, hari tu aku dah buat satu kontes kepada korang yang dah tengok filem ni 5 cm per second. Peminat filem 5 cm per second ni, aku dah beritahu hari tu dia keluar filem live action kan. Kepada korang yang pergi fan screening hari tu, aku dah pilih 5 orang. Aku dah DM korang yang dapat, yang tak dapat minta maaf lah sebab very limited. Yang PM aku ramai, aku terpaksa pilih 5 orang. Tapi tak apa, ada satu lagi chance, satu lagi peluang untuk korang yang nak collectible cards yang limited edition ni. Yang ni kalau korang nak, ada satu lagi peluang sebab akan ada extended fan screening special untuk filem ni. Dia akan extend lagi 7 dan 8 Februari ni. Ini peluang korang untuk dapatkan ni. Aku ada 3 lagi kad ni. Korang cuma perlu beli tiket fan screening yang 7 dengan ataupun 8 tu, 7 atau 8 tu korang pilih lah mana-mana, dan bagi aku proof yang korang beli tiket 7 ataupun 8 Februari. Okey, ni untuk kepada korang yang beli tiket 7 dan 8 Februari tau. Kalau yang sebelum-sebelum ni tak dapat lah. Aku akan pilih yang beli tiket 7 ataupun 8 Februari untuk fan screening filem 5 cm per second ni. So rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dan sebelum ni pun aku pernah buat review untuk filem ni. Ada video dia, korang cari sendiri. So aku nak tanya korang yang dah tengok filem 5 cm per second live action ni. Filem ni memang untuk orang-orang yang tak boleh move on dengan hubungan cinta diorang. Adakah korang boleh move on lepas tengok filem ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.